Tengku ada jaga daripada hari ni lo pegang sebuah tidak ni kan. Nak nekuri Abu Hanifah. Nak tahu berapa? Apa dia nama perempuan yang meninggal? Ni Abu Hanifah cukup god akai. Abu Hanifah yang hafal 1 juta hadis. Ulama besar. Bahkan ditulis antara negeri sampai orangnya dikenal dengan Abu Hanifah. Dukah kat Abu Hanifah ni bu? Mengingat Ibn Malim Abu Hanifah. Abu Hanifah dengan semua buat ni. Dengan Malim Abu Hanifah nak pegang ayah roknya tu, nak pegang mak roknya. Abu Hanifah dengan semua buat ni. Nana murid tu. Sampai rumah Abu Hanifah tu guna tetangga. Paling baju tetangga. Ia buat haikem tapi sampai tiap malam di rumah Abu Hanifah. Lagu-lagu tu. Ikut dekat tepung Abu Hanifah. Dukun jadi murid Abu Hanifah. Abu, guru, wan. Yang tetangga ron tapi kalau dia ngobut. Tapoh dia ni. Hai. Bungeh Abu Hanifah. Yang tetangga lu walaupun jih diperkarulun, jih tetap tetangga lu. Lu menghormati tetangga, wajib di hadapan Allah menyelungkan hormat kepada tetangga lu sehingga lu akan diazab di Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan orang perkarulunnya gemelake, bukan akhlak, bukan akal. Tiap urang tiap malam kejadian lagi ni. Bak sabah urang, bak sabah malam tiba-tiba hana suruh lagu samping. Ditanya dia Abu Hanifah bak murid. Murid, puan, urang melagu tetangga lu nyoho. Kok malamnya hana lu melagu. Ke dia murid. Guru hana guru puah. Hana gotnya sekali drop di polisi. Kejadian. Patah di penjara, bak rumah raja, bak kerajaan. Sadaqallahul azim. Tadi tu lain. Gusuk pakai Abu Hanifah pakai baju lain. Sip kejam dia. Rumah raja dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pegawai jauh, pelayan, pengawal. Abu Hanifah ke? Kok tumben dia kena? Hanya tumben. Kahir raja dia. Abu Hanifah ulama hantar bijak ke raja. Abu Hanifah dijaga hantar bijak ke raja. Ya, ulama hai kata bijak rumah raja. Ulama hai kata bijak pada gubernur. Nyon tema. Nyon tema ni guru. Ijanya punya toto thang awaknya ni. Tiga hukum balik ni. Pakai dah ibi dia awaknya ni. Pakai buka hukum ni ku. Apabila awaknya nak belajar agama Allah ni. Boleh ni. Abu Hanifah nak bijak orang raja. Gundang dia, loh nak gundang. Dia bijak tiba-tiba. Tak, pukul raja dia. Bijak pukul dulu. Raja. Raja. Madam perluan sudah dia. Udah lagi guru. Nah Abu Hanifah dua. Dia kejut aja. Abu Hanifah. Tahu undang bawa bijak. Yo ada undang bijak tu. Yang kini Abu Hanifah. Hantar bijak dia. Juga bijak. Gua pakai baju bagah-bagah raja ngopung bijak bawa bijak. Kamu Abu Hanifah. Anak boleh demam. Doi nama dia. Dua dalam doi dua. Pernah. Nang duduk tetangga lu di salah menang. Boleh. Lu nang jauh. Hai. Anjik mana? Karu roh tapi. Menang lu tengok masyarakat menang. Bah karu boleh. Kau tandro. Boleh. Dia boleh. Kau kaji tak boleh tengok. Anak dia tengok malam ni. Payah you. Yo raja tu ulama. Orangnya ulama ya raja. Ya. Raja boleh. Jok boleh. Abu Hanifah dua itu tiada yang tempat penjara pun dua itu. Baik kalian Abu Hanifah yakin itu. Nyo pasti Abu Hanifah yang boleh. Tiga itu penjara Abu Hanifah, ipluk Abu Hanifah, ibu Abu Hanifah boleh. Abu Hanifah lung tupu yang boleh lung kata Abu Hanifah. Lung nyo Abu Hanifah cukup beruakai tiap malam lung karudon. Tapi don tak boleh lung Abu Hanifah. Cukup dia Abu Hanifah. Bro, tetangga lu wajib hormat lu pada tetangga lu karena pemulihan tetangga lu akan pemulihan Allah Subhanahu wa taala. Tinggal Abu Hanifah. Tetangga yang malam tengah dia abut hanali garu Abu Hanifah. Haji dia ni. Mesti tanya nak tetangga ada lagi. Itu berarti gimana tu? Alhamdulillah. Tanya lah beri dulu. 15 dulu, tambah 20. Paling saya kami. Abu Hanifah tidak seperti itu. Nyan Abu Hanifah pakai mak ayah juga. Dah ayah Abu Hanifah. Ingin ayah Abu Hanifah. Anu juga akan lahir daripada ayah juga. Ayah yang hana baju harum, ayah yang hantar cok atrago. Ini. Ayah Abu Hanifah gijak.
Tengah muda-muda tu. Dia gerah ni. Tiba-tiba ni kemai buah apel bro. Mu bro baca ni. Lupa je hari ni. Di tengah baca buah apel dia ya Allah. Nyokan buah apel ya Allah. Nyuatra gop ya Allah. Kalau pada kahari bantu bodoh kita mau. Gejok ane jarang ni cilok lama. Hai dia debi. Ya, belah hari kita bantu. Bukan dalam TV je naurun dengan boleh-boleh buat apel bijak kan. Abu, Wan. Nyo buah apel ro nyo. Kon, pakon. Kucing berdua kan. Lo urus boleh-boleh apel kebunnya. Iban mana? Lo kalau baju harta buah apelnya. Bakal lo kayak ini. Gereh je. Baru raya je gereh je. Dia yang poba. Geplu gereh ni je yang bandia baju hari ni ayah Abu Hanifah. Betul. Bantrok gede. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ban buka pintu ni. Bakalan anak muda tengah hidung. Naul palo kami. Buah apel ikan aja lo. Gedenya. Kau kan muda. Nyolong dari jauh musafir. Ya abut. Pakai buah apel aja lo. Angkunya masalah buah apel ni. Bukan masalah. Menong dia gerah lo. Lo jam pedagang nak abut. Lo pada buah apel lo ikan lo punya kerana lo ada kok. Lo nak kaidin baron ni. Nak kaidin mungkin. Anak bini. Bini ni. Nyolong buah. Kupulih kebun apel lo seminggu biji. Tibulan biji. Hanya Nabi boleh pijit dulu. Sampai lo baju atas harimnya. Yang atas harimnya berhari dalam tubuh tu. Jadi kan. Teku nunjuk tugas je belum perang. Nunjuk hukuman belum. Yang penting lo belum baju harim. Oh yang menangis. Mengkawin dengan anak tu. Ha? Mengkawin? Elok dengan layak apa? Kawin Puan? Jir hat. Tapi anak tu hana jaro. Hana haji. Syong. Buta. Bisu. Apa le? Nyok ikan bawa apel tak betul lagi nyok keadaan permoh tu. Punya kaboh kamu permoh dah. Pikiran. Tapi kadang kau rumah dia, betul kita. Nyek betul. Mesti kalau pada orang baik kau. Jadi makawin anak tu. Oh je. Tapi anak tu syong, mesti syong macam. Okey. Aki tak bayang ke permoh syong. Kin bayang. Untuk rumah orang ni Sean, okay mak? Dek, utang, dah utang. Abang nak jauh aku dek, nyet, nyet. Dek, udah dah belum? Man, teman ni. Man, ni, tapi, wang, mam, ni aan. Ni aan. Sudah adik. Ni aan. Ini makan ni bro. Pokoknya ni dah mengkawin dengan perempuan lagi yang orang meninggal itu. Kelak pada dong. Ya? Jadi kan. Kecuali dua-dua syok home ni. Lagu syok perempuan syok. Adik utang. Ya ya deh. Yang dua syok home gila. Nyo dakwah tri baca malam nyo. Kalau nak pegah ke mulut. Ada nak pegah mulut. Haji nak pegah mulut. Ya kan? Kuan je ke pegah baru dia mungkin je. Kau orang ni lagi ni. Hai, kau itu menol pegah dia api tu. Tunggu hetat orang kamu kan aku menghibur betul. Nak ada he. Lumo nasi. Lun tuku masyarakat itu sayang kedayanya pakai tendang dong kulit tinggal tendang. Nyo bukti kursi macam tenda. Anak muda yang hangatin dia abut nanti betul kursi juga. Nyo ni. Sehingga anak di surga lebih kursi. Dan neraka kedua. Yang kayak abut. Nyo. Di Abu Hanifah, ayah Abu Hanifah menang. Keten je kawin. Keten je. Saya terima nikahnya tunai. Muda-muda yang kalau berkahwin. Baik gaduh ke abah-abah turai kemong ya nikah ya. Adik inang-inang yang kalau nak lakok, bagang-bagang berkahwin. Mak, hai mak, anak roh nak berkahwin. Sunat iup
Kubu udah meninggal, termasuk kawin dan ini. Kawin. Jelame bek muhai-muhai. Tantang kita hari raya. Jelame dua tu bayang. Ada bahan cuma. Bubu. Gam, berkahwin. Tunggu, Wan, lu belum kahwin. Iban cara aku buat boh kalau Nurina. Ina kalau ragam buat boh. Yang phone bertari. Bertari. Ina kadang bergantung, agam bercantik. Duk dah duku, duk roh. Awal rumah kalau roh. Duk dah tari roh. Ha. Ya Allah. 15% lagi tadi ya Allah. Rumpang urina 16%. Angkut. Ajitnya enggak. Gah naik down ke bajut. Rumpang urina biru dongker. Hambu. Kalau roh tu. Bek roh ke cukup roh. Kalau urina aku dari. Manda ku perleh dari lampu kahwin. Ini. Dia dakwah tahu rumah ditari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ijazah Allah itu. Urina lu hendak ngeng. Longwa dengan malam boleh apa pun hendak ngeng rumah. Pakai amplop dapur ini. Amplop dapur. Kiuro hebat drama, heboh amplop. Ngeng urina. Uragam yang waworo nya apa ngeng. Bila kena rupa beabah lagi be punggung. Tuhan. Nanti biar kau lagi mah. Tapi dia cuma apa? Pergi bermu. Hai, anak agam yang tadi kau pun jamal luha cantiknya tadi. Anak inang yang tadi. Ika ni. Ibu ini. Nanti mudah-mudahan ni kena naik dua. Hai ni jaga roh. Bekatin di bawah dan agam. Di TMN ya. Sorry bang bos. Honda sorry bang. Moto ya bang. Mati dah jadi inam. Ani inam jaga. Jodohmu akan datang sesuai dengan ketentuan Allah akan datang padamu. Ketika engkau pacaran, engkau sedang menghinakan dirimu sendiri. Agam itu meruang. Agam itu buaya. Ini sama. Saya agak gini. Yang inang jaga. Inang sama dengan inang. Yang inang jaga. Jaga roh. Anak-anak kuliah, adik-adik kuliah yang layak bu inang jaga roh ni. Dah kata abut. Abang-abang kuliah yang ada ngaji di sini jaga diri. Mungkin hanya di Sakit kalau Indonesia. Gede. Jaga diri. Jangan mau diajak pacar. Bilang sama dia mulai besok. Hari ini kita putus. Aku setelah dengan ceramah tadi malam. Aku mau putus dengan dirimu bang. Kenapa? Gak apa-apa bang. Aku tak mau lagi berdosa. Kalau ada jodoh, nanti kita akan bertemu di pelaminan. Itu menang. Baiki agak klik terus. Ahai darah menduga tayang inang. Kata umpama bunga yang cukup mengharga. Tak jaga-jaga hai darah be sampai laye. Yang bunga be sampai dikenang bencana dunia. Bencana dunia jarang ruang. Jarang agam dan bencana kan. Yang lebih gawat daripada tsunami-nya. Hancur puyangnya. Gata udara umpama si kuntum bunga kemang. Di dalam taman yang timur penuh dengan cahaya. Duduk penuh dengan cahaya. Si berangkasa yang kalian pastikan galak. Bunga hati terkenang terasa di dalam dada. Menyabung kalaye
Musabah kumbang hantrok le bungang kamala duh buyung. Abang apa lupa padaku selama engkau dirantau. Ku tunggu-tunggu dirimu, berliku-liku janjimu, berbelok-belok cintamu, sehingga aku jamu pada dirimu. Hai Kak, nak tengok lagunya. Yang dua tinggal. Kuih ni dia nak tinggal tu. Memang punya lagu-lagu jamun kurai kan. Babak dah dengar mangak punya lagu-lagu jamun. Mangak hati-hati tu dia dah dengar lagu jamun. Bungaku dahlia. Lagu jamun, air motoy bukan lagu jamun. Malu, aku malu pada sidang apui. Lagu jamun kita. Ini lagu banyak reunion, kemang. Musik roy, lagu bro. Musik yang najis. Aja bungo ini itu. Kagala adanya. Oh, hai. Tunggu pagi si perangkat kampung pak rumah pesta dipelit lagu model-model lagi ya. Oh, mande rodon. Ibanci tunggu pak pesta but. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Kemudian atau lagu paling burung kasidah. Jilbab putih, lambang kesucian. Di balik jilbabmu ada dia yang takwa. Di balik jilbabmu tersimpan masa depan cerah. Lagunya, ini lagu anak lagunya. Kau adalah cintaku, kau adalah sayangku, kau adalah. Udah doa lagu. Ku jatuh cinta pada orang yang salah. Kau kekasih sahabatku. Akra-akra nggak dekat. Baiklah, bagi si jauh, akra-akra lagi jauh. Biasa. D6 jaga. Oi, jaga. Agam ditayangkan ukuran roh. Cermin kalau roh raya. Lalu roh. Yang kedua guna harta. Yang kedua begat keturunan. Yang kedua pilih penuh yang beragama. Yo yang paling penting. Kalimat yada dengan agama engkau akan bahagia. Pilih minang yang al-ummu madrasatul ula. Perempuan adalah ibu pertama, sekolah pertama dalam kehidupan anak-anak kita. Pabrik ke Honda ke. Pabrik anak ke mochi di Honda. Pabrik buka phone. Pak mak ina pabrik ke. Epat urung buka pabrik, epat pabrik pabrikan beres. Jadi tibik beres. Dek gam kawin. Adik agam kawin. Bek pajuh atra harium nikah bek gaduh pajuh atra hari. Neumi gemekawin dengan duang di ayah Abu Hanifah, gemekawin dengan mak Abu Hanifah. Kita karena gonya urang soleh tetap tidak lang kamang. Lebih menikah lagi biasa, jak lang kamang. Kita tok pintu kamar di ayah Abu Hanifah dulu. Assalamualaikum. Orang malim ni berdepu bermong buta kelau di suhu. Anak jarah anak kita di salim. Gebayang di dalam, jadi kamu boleh-boleh ni. Lagi tempat ihsan. Tapi tak di salim. Ni lakon rom yang gua rumah nak di salim. Hang gede. Enak pengelung ni. Uragam kita buang di salim. Ni datanya apakah di salim nak bawa rumah? Kau di salim rumah rom bila. Ni di salim. Ya rumah tetangga di salim. Ni kena. Nyop pintu. Ni kena. Kena kena. Nyop pintu. Dia mahu sih. Nyop pintu. Jadi. Nyop pintu rumah. Wadah Nabi Salim lepuklah agama baik kadang ke pintu. Wadah buka pintu itu, dia dalam, dibancit, dia dah guna bini. Wadah buka pintu baik dia dalam. Ikut kadang-kadang tengah itu lu dalam. Baik dia buat tanya. Perut kena dijaga. Yang kedua, di Salim sunat hego ya rumah kau.
Urinang kelihatan, ni kena. Bisalum hega jak rumah kau. Yang video. Ini ada. Assalamualaikum. Anda berjauh. Assalamualaikum. Anda berjauh. Assalamualaikum. Anda berjauh. Ya oh. Yang cara. Nyokot jinguk dah. Nabi cukup bengeng guru-guru jinguk. Pernah bengeng nak sahabat jinguk kena tahu dengan kubur. Seandainya aku mau lempar matanya supaya buta matanya. Yang guru-guru kena jinguk. Ada kena nyokot. Assalamualaikum. Anak jauh. Pak kamar dia jak. Assalamualaikum. Anak jauh. Pak dapu dia jak. Ladum na yang jak rumah kau. Assalamualaikum. Pak dapu kau ni. Bobok dia juga ni. Nak aturan. Dengku. Nanti tahu rumah nak payah habis saja. Rumah kosong payah habis saja. Nanti orang kakak ini. Rumah kakak kosong. Lakon rumah dakwah. Atau macam kedai kopi. Dan buka rumah. Assalamualaikum. Itu tiga tu. Mana gua nak jauh? Mana payah nak jauh boleh? Jangan jauh. Mina jauh. Payah tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Piu. Teruklah berdakwah tu. Maka dia ada nantu. Menanti dah terjawab kubu. Dari kemah. Nyo ke kuburan kemah. Nyo tu macam nak lewat. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya ahli kubur. Dia ni mana? Nak jauh. Di dalam dia. Mamnya dulu lah ni. Berdoa ya. Tak ya kenal juga kemudian. Ini bayar jawab kemudian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kekeo. Ayah Abu Hanifah. Assalamualaikum. Ikalan Gunung Saleh. Tiba-tiba pihak pintu. Kejut Abu Hanifah. Waalaikumsalam. Nah orang jawab dalam cukup dari Bang Gedang Abah Hidup cukup dari Jarona Akinan Madana Abah Hanawiku Belujung boleh Bukan ayah Abu Hanifah Nanti maaf kak salah kamai Bukan dia urinanya Hana salah kamai Bang hai Memangnya kamai lu Bukan permohon buka kelab itu Hana kian aja dong Ini yang boleh-boleh Tuan, ayah lu memang menang ke pegah kelung. Pakai menang ke pegah, angkanya ayah lu. Orang ni orang akan lu hang ketem pegah lu buka itu kelung. Tu pegah lu hang jaro. Cuma ro ni yang tem kabo. Pakai pegah menang bu ayah man. Angkanya lu buka pegah daya karena hantar lu kala atra-atrahan aja. Tu pegah lu bisu hantar lu keung kada gop-gop. Tu pegah lu kleu hantar lu jengok atra-atrahan aja. Tu pegah lu hang jaro hantar lu cok-cok atrago. Tu pegah hati-hatinya hantar jak-jak depan aja. Nyan kalian. Rupa jihnya mak Abu Hanifah. Dia mengkawin dua ayah Abu Hanifah yang dia kahari. Dia mengkawin dengan urung jaga masjid. Lahi anin Abu Hanifah. Dia ni Abu Lahab. Nyan mak, nyan ni kata cok. Di ayah Abu dia mak dia. Lahi anin Abu Lahab. Kata ni adik-adik agam. Ikah beg kata baru bola harum ke pajuh lah. Main polis ribet harum. Ada puan. Banyak pajuh harum. Hai tengku lah ke hananya tengku. Banyak pajuh harum. Jet ke mani sehingga kamu kawin. Eskodel. Jet kan. Nah adik-adik agam. Denam. Kanyo. Berjet ke anak so deh. Paling kurang jet tam doa bak kubu mak. Adik nang yang kena. Sehingga temak kena meninggal. Yang kena nanya anak soleh kalau. Empat mak dah. Dua maknya mana? Mak sakit tak buat yasin ni. Nanti orang pegah tu buat dia buat yasin. Bagi pegah ni dia buat aja ni. Nah yang pegah hanya buat yasin bak orang sakit. Kau hanya buat ni. Hanya jangan kubu, jangan kubu mak kau hanya dah. Yang mak tu sakit, buat yasin beraya-raya je. Ya al-mursalin ala siratin mustaqim. Maka wujud kabur. Al-Quran yang ubat ni. Kita nyomnya sakit-sakit anak deku, anak payah yang apa doktor ni. Ini kan? Nyo je ubat ni. No. Yang pulihkan ubat yang pulih Allah. Maka ada Allah. Al-Quran wa syifa'un wa rahmah. Al-Quran itu obat. Al-Quran itu rahmat. Rahmat Al-Quran. Ilon pun pernah buat dakwah di rumah ni juga. Lo rumah lu sukun.
Apa kau sebut Luk Semawen itu? Luk Semawen Pak Long Perijan. Maka lu lebih terkenal Luk Semawen daripada Luk Sukun. Balu hormon duduk pintu buat 2 malam. Luar bawah ke rumah ni. Rumah ni bau jauh kanan. Rumah ni borak perempuan. Ikut tu sawang. Kena jalan elak ya ni, jalan elak ya. PPG mungkin datang. Betul boleh. Lengkap dah berita. Kayak belum nak lewat. Assalamualaikum. Bunda ke Supre. Waalaikumsalam. Kepegang Pak Lun. Ayah, putra bunda, kau sedih tak? Sinyak sakit. Ada aku. Malu mak badan sinyak, demam. Dah ya keluar tak boh. Cok ikuti, neum. Tapi ayah aku yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadiah mungkin. Ayat putih 3 truk. Kulhu 3 truk. An-Nas 3 truk. Al-Falaq 3 truk. Belum bi ketinya. Yang bi yakin, yang jid yakin. Boleh. Kan yang bi yakin, yang jid mana yakin? Yubi buaya apa? Dia ni ikut buaya kaya. Anak boleh. Kadang-kadang benar. Yang bi hana yakin, yang jid yakin. Hang boleh bandua yakin. Yang bi yakin, yang jid yakin. Ni itanya jid dapat boleh ron dengan Al-Quran. Ni na yang demamong you know. Baca Quran apa boleh. Baik jangan berdukun. Jangan sakit jangan berdukun. Dukun cuma penyakit. Kadang-kadang sakit ni hendak nyolo. Yang itu nak urang hana ni tak berdukun. Hana ni tak berdukun. Yang jak-jak badukun syirik. Mana taubat lagi ampun Allah. Roh mendukun, sabar. Yang galak-galak jak berdukun. Berdukun lagi mahal. Nak dukun nak kawan. Yang galak-galak jak berdukun, kata syirik itu. Dukun, urang jak berdukun. Sabar. Anak kau. Dukun kan. Cara ibu bak urang. Dicok ciyin. Bantu orang sakit. Tengku dukun. Tengku jihad. Tengku dukun. Tiba. Adik long sakit. Cik mak boleh. Ibu kena. Betul guna kan? Saya jak berdukun ibu kena. Anak betul tidak. Tajak berdukun boleh. Kena boleh. Aku jalan. Jen di barat, jen di timur. Yang kenyopi jen. Gigi jen apa jen? Pati orang inang kejauhan gesoi janduk. Gua iman berani janduk di hadanya. Apa ni dukunnya? Rok kena mantrai. Nyai dukun, kita nyawa dukun. Pak, dukun. Kita nyawa dukun. Adik lu pun sakit. Ibu dah. So, ibu kena. Oh, ribu. Yang berkenang ribu. Yang dah bayar yang tu. Oh, yang sini. Oh, gerai ribu. Orang ini kibat. Kita bercukup kon kontinu yang hina. Asal tu merupak mau orang ribu yang kita bercut kau ni. Pakot yang but dukun. Boleh. Dukun yang nana dukun lang kampung taubat. Matengku naga tengku gerajah ia dengan Al-Quran je. Karena Al-Quran buat. Kan dengan mantra-mantra. Tahu lah menampu. Belum. Itanya bek udip dalam zaman modern mantau nasi. Syirik. Mantau patih ke dukun. Patih kepada selain Allah. Hukum syirik. Jamun orang syirik kematian jin. Kemah. Naso. Jadi nak orang jak buat sebalah lisam. Awak pejabat tengku acin kalau ni ku batai cendung naso. Nah, tu dia puasa dulu batai. Mama apa tu? Anak payah. Adik mak sakit ke? Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Quranil Hakim. Ya betul? Yasin wal Quranil Hakim. Baik sujud. Mak kamu meninggal itu. Buat Yasin buat sujud. Yasin wal Quranil Hakim. Mak kamu meninggal. Ayah kamu meninggal. Yasin. Mak punya hajat apa tadi? Hajat buat ki.
Mama. Akan mati. Takli. Innal maita yu'adzibu bi bukai ahlihi alaih. Bukan Nabi. Seorang mayat akan diazab oleh Allah apabila ditangisi di atas mayat tersebut. Man hanya klik ada mayat itu. Klik dia lebih. Lakor dia meninggal. Tak klik lah. Walaupun pura-pura tak klik. Padahal tak tenang dia. Ini juga susah betul. Pulau ragam yang bohong tu memang. Nak rumah meninggal, rumah sakit kan doa. Telepon, dek. Siapa ni? Bukan bang. Sakit rumah lu. Yang kerap mati kan? Kerap mati rumah lu bukan. Back klik. Yang kedua apa kubu? Ini kau, kurang sakit. Back trip. Biar kubu agak-agak dengan nyokan prehani uai Malaysia. Prehani uai Medan, tantang tapi uai Medan ni udah jauh. Bani uai Jakarta ni, ni kayu. Mati lah. Ni mayat. Maka ikannya waktu semana mayat ni, ini kena. Urun semana mayat, tiga lagi kena. Pagi sih naruh semana mayat. Masya Allah. Nyaruh menikah atau mana? Ya, aku bawa dos ni lagi pegang rumah ni. Pagi sih bawa dos ni. Ni lagi pen mertu, belum hai dong. Balik ke kampung. Jadi mana? Abi, nak baca lah. Nyo kapor 12, baca lah. Nyo kapor 12, kemudian ulang belah, baca lah. Gila? Kurang? Membuat. Kebetulan lanjut sama laku belum. Makanya kami jalan pada poin ceramah. Di malam ceramah itu mau. Jangan gantung kabar masyarakat roh juga kan ke. Duduk kehi mana. Ni gigi dah. Dia mana? Ai, berang kamu. Ikannya menyerah mana mayat makrot berlembut ni kan. Gepegah lang kitab sapoh doi. Ai kengken boh Jawa ni kena kemah. Naik kengken boh Jawa. Bila pergi dia pakai kengken boh Jawa ni. Bek nak bayang Jawa boh itu. Karena orang ada teh mana mungkinnya boh Jawa. Jawa boh. Betul. Banyak kini. Ane boh Jawa ada tabuh hati jenazah, sakit jenazah. Lagi ada paling 5 kilo. Yang boh Jawa. Maka ikannya ada ke mana mayat tunggu, belum mana mayat. Belum. Bek tak treat mayat. Patut karena mayat wateka mati yang diharapkan adalah kubur. Karena dunia akan ditempati, tempat adalah kuburan. Yang mayat. Dan treat mayat. Yang kedua, adik kasmano kuro mayat dik. Mayat mak, mayat ayah kasmano kuro ba. Bes mana ba go. Urang ke mana jenazah? Ngi kena. Termasuk pangisi menyenaruh mana jenazah. Ngi kena. Ngi kena. Bes pegah.